Hari ini saya nak kongsikan 3 cara untuk kita dapatkan emas fizikal dekat Public Gold. So, tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas, pastikan tengok video ini sampai habis. Like dan share juga untuk rujukan pada masa akan datang. Tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas, tuan-puan kena tahu dekat Public Gold ni kita nak dapatkan emas fizikal, nak beli emas fizikal tak boleh directly pergi dekat branch, okey? Kita kena simpanan akaun emas Public Gold dulu dan kita akan fizikalkan dari akaun tersebut dan kita akan dapat emas menggunakan 3 cara. Yang pertama, bagi tuan-puan yang fizikalkan emas, bagi emas yang beratnya bawah daripada 21.25 gram. Sebagai contohnya 1 gram, 10 gram, 20 gram, tuan-puan akan dapat emas tersebut menggunakan postage berinsurans. Public Gold akan pastikan emas tersebut sampai dekat tangan tuan-puan. Yang kedua, bagi tuan-puan yang fizikalkan emas untuk berat yang lebih daripada 21.25 gram, tuan-puan perlu book appointment dekat branch yang berdekatan dengan tuan-puan. Pilih hari apa nak ambil, pukul berapa nak ambil. Nanti Public Gold akan sediakan emas tersebut untuk tuan-puan pick up terus emas tersebut dengan lagi mudah. Atau yang ketiga, tuan-puan yang nak dapatkan emas dengan lagi mudah, tuan-puan boleh pergi sahaja dekat mana-mana Public Gold ATM yang berdekatan dengan tuan-puan untuk dapatkan emas tuan-puan. Atau tuan-puan boleh terus pergi dekat Menara Public Gold, sebab dekat Menara Public Gold ada satu ruang yang mana ada ATM Public Gold. Kita boleh fizikalkan emas ikut kepada desain yang kita nakkan. So, nak simpan emas, pastikan dapat emas fizikal dan simpan emas dekat Public Gold yang paling senang dapatkan emas fizikal. Oleh itu, tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas, terus saja mula hari ini. Jangan bertangguh lagi. Klik saja link dekat profil saya untuk daftar akaun emas secara percuma dan boleh terus mulakan simpan emas hari ini dengan serendah RM100 sahaja. Atau tuan-puan ada soalan nak tanya dahulu, sebelum bermula boleh kontak saya dekat nombor ini untuk saya bantu tuan-puan daftar akaun emas dengan lagi mudah. Akhir kata, macam biasalah, last sunah ni nak simpan emas.